Pelakon dan pelawak veteran Satya menerima sumbangan kewangan RM10,000 daripada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ketika menjalani rawatan di Hospital Ampang susulan laporan mengenai keadaan kesihatannya sebelum ini. Sumbangan itu disampaikan oleh pegawai khasnya Arvin Aplasami selepas pihaknya dimaklumkan mengenai kesukaran kewangan yang dihadapi keluarga pelakon berkenaan bagi menampung kos rawatan. Saya telah dihubungi oleh saudara Jagan dan anak-anaknya dan juga saudara Siad Kartik untuk membantu beliau sebab ada beberapa kos yang beliau dihadapi, dan oleh itu saya diarahkan oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk segera melawat beliau dan keluarganya dan menyalurkan sumbangan kewangan kepada keluarga beliau. Dan Datuk Seri Zahid Hamidi juga pesan kepada keluarganya bahawa kita mewakili kerajaan sentiasa berada di sisi beliau. Sementara itu, rakan artis P. Jagan memaklumkan keadaan Satya 62 tahun kini semakin baik dan sudah sedar walaupun tahap kesihatannya masih memerlukan pemantauan rapi. Abang Satya kini sekarang berada dalam keadaan baik, dia dah sedar dan tidak lama lagi kita doakan supaya dia kembali bersemangat seperti dulu. Sebab Abang Satya memang tidak pernah hilang semangat dia semenjak kaki dia dipotong. Tapi keadaan makin tidak baik. Tetapi dari apa yang kami telah pergi melawat dia sebentar tadi, semangat dia tetap ada dekat sana, tetapi keadaan kesihatan dia tidak membantu. Anak pelakon berkenaan, Amani, turut merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang tampil membantu, termasuk rakan artis yang hadir memberi sokongan kepada bapanya sepanjang tempoh rawatan. Amani turut memberi bayangan bahawa bapanya akan kembali berlakon selepas proses rawatannya itu menunjukkan tanda positif dalam masa kira-kira 6 hingga 8 bulan.